Rakyat tempatan sudah tidak selesa dengan lambakan etnik Rohingya dalam negara kita, tuan-tuan. Di seluruh negara ada sahaja etnik pelarian Rohingya. Daripada seorang lelaki berkahwin dengan wanita, beranak pinak, tuan-tuan. Kerajaan tak mampu kawal. Mereka terus ada beranak pinak dalam negara kita. Masa mereka pergi daftar kad UNHCR, mereka seorang individu yang bujang. Selepas 3 tahun, mereka bawa pula isteri mereka. UNHCR pun pening. Macam mana nak hantar mereka ke negara ketiga? Sebelum ini daftar bujang. Selepas 3 tahun datang balik ada pasangan. Selepas 3 tahun datang balik ada 2 orang, 3 orang anak. Selepas 3 tahun datang balik lagi, ada lagi beranak pinak. UNHCR macam mana nak hantar dia orang pergi ke negara ketiga? Setiap kali lepas 3 tahun datang bertambah ahli keluarga mereka ini. Ini juga, tuan-tuan, yang perlu dikaji oleh UNHCR dan perlu ditengok oleh kerajaan kita, tuan-tuan. Sebab itulah menjadi satu isu yang cukup besar dalam negara kita apabila berlaku lambakan pelarian terutamanya daripada etnik Rohingya ini, tuan-tuan. Ini ratusan ribu, 150,000 ini, tuan-tuan, adalah yang memegang kad UNHCR secara sah. 150,000. Berapa ratus ribu lagi yang duduk menggunakan kad pelarian yang haram, yang tipu kad, yang tak ada dokumen, yang menceroboh dalam negara kita, yang terus berada dalam negara kita tanpa daftar dengan pejabat UNHCR. Berapa ramai? Sebab itu di mana-mana sahaja kita pergi, kita akan temui etnik Rohingya ini di mana sahaja dalam negara kita. Macam mana kita nak kawal, tuan-tuan? Ini negara kita. Ini ada undang-undang. Kita perlu kawal. Takkanlah kita nak biarkan etnik pelarian Rohingya ini bebas dalam negara kita tanpa dokumen yang sah, hanya memegang sekeping kad, boleh buka perniagaan, boleh naik kenderaan, boleh tinggal berjiran dengan rakyat-rakyat tempatan. Takkanlah ini kita nak biarkan, tuan-tuan. Kita negara perlu ada undang-undang yang mengawal rakyat. Masyarakat kita, rakyat tempatan sudah tidak selesa dengan lambakan etnik Rohingya dalam negara kita, tuan-tuan. Kita cukup tak selesa, tuan-tuan. Sepatutnya kerajaan Madani ini perlu lihat isu ini. Bagaimana nak selesai melibatkan isu lambakan etnik Rohingya dalam negara kita. Kita bukan perlu tawarkan kepada mereka pekerjaan. Kita bukan perlu tawarkan kepada mereka kuota untuk mereka masuk dalam pusat pengajian tinggi. Kita bukan perlu tawarkan ini, tuan-tuan. Sepatutnya kerajaan Perpaduan Madani ini di bawah Menteri KDN Datuk Seri Saifuddin Nasution ini pergi berbincang dengan UNHCR. Ini boleh berbincang, tuan-tuan. Dan diorang ini perlu jelaskan kenapa ada lambakan Rohingya yang bebas dalam negara kita Malaysia yang tidak dihantar ke negara ketiga. Bagaimana etnik pelarian Rohingya sampai 47 tahun berada dalam negara kita dan tidak dihantar ke negara ketiga. Ini semua, tuan-tuan, perlu diambil tindakan oleh kerajaan untuk segera hantar mereka ke negara ketiga. Dan sekarang ini, anak-anak Rohingya, mereka dah masuk sampai generasi ketiga. Cuma membayangkan, 47 tahun ada pelarian Rohingya yang tinggal dalam negara kita. Berapa kali, tuan-tuan, berapa belas kali dia dah pergi renew kad UNHCR. 47 tahun. Dia bukan setakat ada anak, tuan-tuan, dah ada cucu. Cucu dia pun nak kahwin dah, tuan-tuan. Nanti ada cicit. Tok ni masih lagi berada dalam negara kita Malaysia. Ini realiti. Apabila kita buat terjahan, kita bongkar isu melibatkan etnik Rohingya yang tinggal dalam kawasan-kawasan penduduk rakyat tempatan. Penduduk tempatan tak selesa, tuan-tuan. Sebab budaya kita tak sama, kehidupan kita tak sama, sosial kita tak sama. Penduduk tempatan tidak selesa.
Apabila aduan-aduan diberikan kepada kita, kita turun ke lapangan, kita tengok kehidupan masyarakat ini. Ada 47 tahun, 40 tahun, 38 tahun, 35 tahun, 20 tahun, 16 tahun. Mereka ini tinggal dalam negara kita.